Baru-baru ni ada aku shoot. Okay, side track kejap. Okay. Kau rasa ramai tak penulis skrip kat Malaysia? Yang mana? Yang senyap ke apa? Tak kisahlah yang senyap ke, yang ghostwriter ke, yang betul-betul keluar. Dia bergantung kepada production lah banyak. Production tu kan ada penulis skrip dia orang sendiri. Okay. Itulah. Kalau nak tahu ramai tak ramai, Kena tengok berapa banyak production dia. berapa production yang aktif lah. Okay. Filem pun sama juga. Okay. Berbalik pada genre balik kan. Kan macam kan kau suka buat pelbagai kan. Boleh tak macam contoh ni orang cakap pandangan aku kan. Okay. Kan macam cerita Indonesia kan. Aha. Dia suka gabungkan dua genre dalam satu filem. Maksudnya okay. seram komedi. Seram komedi itu. Itu seram. trend baru tu. Ah. Bukan barulah, dari dulu ada ni. Tapi Contoh kan campur kan. Kau kan suka komedi. Let's say kau buat komedi kan. Kenapa kau tak gabungkan contoh seram komedi ke seram? Memang aku ke arah tu sebenarnya. Tapi tak sampai.